what's up guys, Sophie here. Welcome to my channel. Okay korang, hari ni Sophie nak buat konten memasak. Memandangkan konten sebelum ni Syami ada cakap Sophie ni macam tak menghargai sangat kita orang punya partnership. So, ini adalah cara-cara untuk Sophie hargai kita orang punya partnership. Sebab kalau korang nak tahu, Sophie punya love language adalah memasak. Sophie sangat suka masak. Memasak ni adalah Sophie punya cara untuk Sophie nak tunjuk kasih sayang Sophie dekat seseorang. So menu kali ni Sophie nak masak ayam masak merah. Sophie ada tahu yang Syami ni dia suka ayam masak merah. So Sophie nak masakkan untuk dia. Sebelum Sophie terlupa, bahan-bahan ni semua Sophie dah beli semalam. So korang boleh tengok video ni. Hai korang, so sekarang kita nak beli barang basah untuk masak untuk kami. Dan kita kelang frozen. Cium. So kita dah beli ayam untuk nak masak ayam masak merah untuk Syami ni. Bye. Okay, korang dah tengok ke belum? So kalau korang dah get ready, Sophie pun dah get ready. Let's masak. Okay, first kita buka api. Aduh, Sophie tak reti sebenarnya ni. So ni ya. Dah buka ke belum? Okay dah. Okay. First kita masukkan minyak. Bagi Sophie kan, ayam masak merah ni semua orang favourite ayam masak merah. Syami pun sama. Tapi yang Sophie tahu, second yang Syami suka adalah ayam buttermilk. Dia ada dua suka. Satu dia suka ayam masak merah, second dia suka ayam buttermilk. Dia rasa macam nak masak ayam masak merah untuk dia. Dah masuk konten pun nak buat kan? No. Oh, dah terbakar sekali ni. Lambat sangat. Banyak lagi ke? Banyak lagi. Nak goreng ayam dulu. Okay dah. Dah. Kau cakap letak semua kan? Ni, kau kalau dah bercinta kan, dah happy, dah bahagia semua benda kau leka. Habis satu tu. Minyak lagi ni. Kau ni bang. Syami, aku beli satu ni je weh. Oh, dah ni aku ada minyak lagi. Minyak ni pun mahal tau. Yeah. Cuba try celuk je tangan panas tak? Tangan panas. Celuk. Okay, kau suka tengok aku sakit. Bila aku dah sakit, itu tangan tu. aku dah betul-betul sakit, kau akan pergi dengan orang lain. Puan cantik, memang tak sakit. Kau tak pergi masak, dah takut ni. Kau tengok baju aku. Baju kau? Kau fikir aku baju macam ni ke? Baju utama aku? Aku ada baju something hari ni yang perfect. Itu baju apa? Kalau kau nak tengok, kau tutup mata dulu. Buka mata. Kau banyak pergi tukar sekejap. Baju tu nampak kau handsome tak? Tu aku nak tahu. Nampak baju dia? Kau kan ada post bag. Macam nak tunjuk badan. Tunggu sekejap Okey. Nak kita letak. Cepat, Sophie bagi masa 1 minit je. Masakan yang masing-masing masak. Sorry korang. Okay? Flashback. Okay Mi, Mamat. Kau terkejut tak sekarang aku buat kau kat mana? Buat apa aku datang sini? Dengan sunyi-sunyi macam ni, tak banyak orang. Ada tu kereta tu. Kau apa fashion aku datang sini kan? Sabarlah. Nak kata tempat makan tak tempat makan. Kau rasa nak makan je. Bukanlah, maksudnya review je kat sini. Kau bukan dengan jantan mana ni? Nak ajak aku hilik kat sini? Bukan. Okey, macam ni. Memandangkan aku hargai partnership kita ni. Dengarlah, aku baru cakap dah muak. Okay. Memandangkan aku hargai kita punya partnership ni, aku nak bagi kau something. Tapi game dia, Oh, the game lah. Bagi-bagi lah, tak kelas tu. kenalah macam romantik sikit. Apa romantik lah? Easy kau nak romantik. Ish, kau ni belum start lagi kau dah judge aku. Sabarlah. Kau yang cakap romantik. Aku tak bagi tahu lagi game dia macam mana. Dia macam mana? Game dia, barang yang aku nak bagi dekat kau ni, kau kena cari dalam kereta aku sekarang. Malas. Wah. Okey. Barang dia aku tak letak banyak pun barang dalam kereta aku ni. Okay. Selebihnya kereta aku yang bersepah. Tapi barang tu yang aku nak bagi kat kau ni, dia tempat yang paling susah sikit kau nak cari dalam kereta aku. Tapi pandai-pandai aku cari kat mana, aku tak boleh nak bagi clue. Lepas tu kalau aku angkat tiba-tiba barang tu dah ada, kau senyap pergi. Macam mana? Maksudnya bila kau dapat barang tu, barulah aku macam, okey Mi, menurut kau faham tak? Game ni senang je. Okay? Okay. Kita start.
Cepat Ami. Kau mengambangkan memang kau pengotor. Kau ni baru balik dari skincare kot. Manalah aku sempat nak kemas kereta ni. Betul? Macam ni punya city girl lah. Kau janganlah buat orang fikir kat aku. Ya. Cari kat ni. Kau kena pandai lah. Kau cari benda tu dekat tempat. Benda tu dekat bila kau duduk. Bukan. Bukan. Kau sama baca. Gigi bodoh kau ni. Apa benda yang baru gigi kau sampai kat situ? Kan aku cakap kereta aku sepak. Sepak sangat ni. Bukan. Amboi. Bukan. Betul kedekut nak kau singgah orang. Bukan. Sampai letak bawah kapet. Wih, berangai kau. Ada je weh. Itu buat ketiak aku, Mi. Apa ketiak? Wih, berat esmu. Ya. Kat depan ke, Mi? Tak ada, Mi. Tak ada. Tapi ya, kat sini macam tu sampah bawah ni. Memang tempat tu sampah. Tak ada banyak sampah. Teruk kau ni. Situ mana ada. Mana weh barang kau ni? Tapi barang ni kan, kau jangan malu pula. Dah stress lah. Tukar sopak Mana ni? Tukar sopak Pak kasut kau. Lebek kau Pak. Bau ke tak? Duk bonet ni bau kasut kau Pak. Wih, perempuan. Tukar sopak. Dalam ni tak ada buka. Dalam tu ada. Tak ada. Tak ada kira. Tak ada. Dalam ni tak ada. Tu kat mana? Mana lagi? Weh! Ada tak ni? Sini. Itulah barang dia. Comel tak? Baju kain kurang baju kurang tak kuat. Suka tak? Suka jadah. Kau sama Pak aku tak tahu bukan aku yang buat. Sebab kau tertinggal barang kau dalam kereta aku Pak Lepas tu weh, aku ingat dia ambil. Dia lagi campak kasut kau. Baju siapa? Dua-dua Ni ni. baju aku. Betul? Sekali lah kita sedondon. Untuk aku ni. Next content aku. Next content. Kat mana? Kat skincare. Adam dah sampai ni. Macam mana dengan baju Adam? Awak suka tak? Oh suka. Jangan kau tengok ni hitam aku. Sabarlah. Hitam saja tu. Kau macam tak ikhlas kan? Kau juga ikhlas? Aku ikhlas je. Apa cakap? Selama ni aku masuk konten kau, aku ikhlas je tau. Apa budi kau ikhlas? Aku ikhlas ni dapat aku masak. Namanya aku hargai. Kita punya partnership. Kita tak suka menghargai. Kau tahu tak? Aku kan, cara aku tunjuk kasih sayang kat orang tu, aku masak. Sekarang ni aku masak untuk kau. Favorite kau pula tu. Dah belum tahu kau nak menghargai aku. Apa? Aku pula masuk minum kau apa? Anak aku laki aja dia. Nampak tak? Dekat situ dah nampak lelaki zaman sekarang. Lelaki zaman 25 ni nak perempuan semasa. Antara nak bawa smoking. Tapi apa sekarang? Tu cakap aku tak ada apa. Kau tak ada apa? Tu biasa dengan Tuhan. Aku ada kening yang bersambung. Dan aku ada jualan yang tajam. Kau panas ni? Ayo. Kenapa? Tak ikhlas ke baju tu kan? Bila kau pakai nampak macam kau ni lelaki-lelaki yang Melayu terakhir. Nampak handsome kan? Aku tak handsome sangat sebenarnya. Kau ni Zami. Aku kan asal buat. Sebenarnya Ami, kau kan? Kau ni dari segi aspek semua benda kau tak ada kesabaran kan? Masak tak ada kesabaran, buat ni tak ada kesabaran, semua ni tak ada kesabaran. Sabarlah. Ayah tu tunggu masa nak masak. Cakap aku tak ada kesabaran. Lepas tu? Aku tunggu kata putus sama dengan kau? Kata putus apa? Tak sabar? Kata putus apa? Masuk. Ayam tu tak bernafas. Faham tak? Macam akulah tak bernafas bila tak ada kau. Sebenarnya kan korang ayam Sophie punya minyak tak cukup. Sudah jadi macam ayam ni lambat sikit nak masak. Nak goreng dik. Nak goreng ni. Bukan nak buat sambal. Okey. Okey tak? Okey. Tolonglah. Buatlah sendiri.
Allah bagi tangan masih ada 2 tangan. Oh, kau. Tangan kau sakit. Lepas tu kau ada lapkan luka aku? Tak kan? Aku teman kau, aku buat kau pergi makan. Memanglah masalahnya bukan Okey, memang masalahnya bukan kau lap luka aku. Habis tu? Dia fikir kalau dia bagi pick up line macam tu aku tergugat lah. Aku percaya lah. Sorry lah. Setakat muka-muka kami ni tak ada lah cair. Dalam kekasaran kau apa yang manis, cara layanan kau kat aku pun. Aku suka dah suka. Aku tak suka lelaki parah-parah. Tapi aku suka lelaki yang dia ni gampang je lah. Sophie tak suka lelaki yang marah-marah. Tapi Sophie suka lelaki yang sometimes dia know. Hari buat apa kat belakang? Hari buat apa kat belakang? Tengok view. Tengok view? Sophie. Dah. Wow. It's a look good view. Tolong Amin, kau tahu tak? Benda yang paling ada kekurangan kat diri kau ni, kau tak boleh cakap bahasa Inggeris. Tahu tak? Aku tu lah yang melengkapi kita. Ya ke? Apa yang melengkapinya? Kau tahu tak? Kalau Come on, Sophie, sikit. You can do it, Sophie. You can do it, Sophie. That's my girl. That's my girl. hati tu tak boleh keringkan kau punya peluh. Tapi peluh ni lah yang membuktikan kau betul-betul ikhlas ni. Wah, nak. Bruh. Nak. Itu aku nak ni. Tapi aku nak sangat. Bekas-bekas kau. Tapi aku nak sangat. Ini bawa nak. Dah nasi ada macam ni. Bagi Sophie lagi 5 minit je. Okey? Lepas tu nanti kita tumis pula. Untuk Sophie kira betul. Panaslah Syami. Sophie sangat memudahkan kipas. Ya Allah, bau dia. Bau busuk. Macam bau bangkai. Tiup. Oh. Aku fikir bukan tiup. Oh. Letak balik. Tak sanggup orang goyang. Sanggup betul ni. Letak sikit dah. Jangan tak semua dulu. Takut banyak sangat. Awak kan tak tahan pedas. Betul. Alah, kau tak tahan pedas. Tuang je sikit-sikit Syami. Tak payah guna benda tu pun tak apa. Dia nak keluar, dia kerah dah. Nampak? Sekejap, saya celurkan. Sekejap. Syami! Stop it! Awak, nanti kena gambar. Awak. Kena gambar, nanti bunyi. Kau kan biasa kan? Cakap apa? Kau aku. Betul. Dengan awak. Bukan sayang. Syami, cari lesung batu tinggi bawah dia. Table bawah dia ada kat belah kanan. Cepat tengok. Ada. Cari guna mata, okey? 2,000 years later. Bukan satu kali. Aku tak nak ni. Aku cakap aku nak dia punya ni je. Tengok. Ambil je lah. Apa yang masalah dengan ni. Kau fikir kau perfect ke weh? Semua benda tak kena. Pakailah ni. Sebab tu lah manusia di kita kan ada orang ketak kan tak? Apa je? Orang nak ketuk ni bagi penyek. Bagi penyek sikit. Cepat buat kalau boleh. Ya Allah, beri aku kesabaran melayan ciptaan ni. Kami nak penyek lagi. Tak nak hancur sangat. Tak nak hancur sangat. Ya Allah. Maksudnya sekilo, 1 ekor, separuh. Separuh. Kami tolong Sophie. Kami tolong aku Syami.
Wih. Ya Allah, berilah aku kesabaran melayan seseorang yang kau ciptakan untuk aku ni. Nampak tak korang? Pecah minyak dengan cantik kan? So kalau dah pecah minyak di sini, barulah. Korang tahu tak sebab apa kalau kita masak sambal ni, kita punya Baik, korang tengok ni lagi cantik. Cantik kan? sambal ni dia boleh tahan lama. So kalau korang Oh my god. Sekejap sini, rekod aku. Aku tengah cakap kan? Baby lah kau ni. Oh, becik dong. Dia punya api tu mericik-mericik, nampak? Dia dah cakap. Wah. Biar dia lengkap rasa dia. Nak cakap sikit. Sorry. Kan dah cakap, aku dah cakap sikit. Jangan nampak banyak. Kau letak Ajinomoto banyak, nanti darah tinggi macam ni. Dia darah tinggi. Nanti kita makan ni sama-sama Aku pujuk kau. Aku masak tu nasi ayam masak merah ni. Sorry. Jom makan. Okay, jom makan. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa Okay. Tadi rasa lain. Ni walaupun dah sejuk tapi aku rasa ni lagi kemas daripada tadi. Oh, okay. Bercuci mulut dulu. Tak masak. Itu buah. Betul-betul masak buah ni. Kalau ada lah. Okay. Ya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tomato. Empuk ayam ni. Ayam ni empuk. Itu tomato. Ya. Okay. Kalau kat raya, santai raya, aku wajibkan ayam masak merah. Nasi impit dengan kuah kacang lah. 3 ni wajib. Oh, tu kesukaan kau lah, bukan ketupat. Untuk Mama Rina, rasakan air tangan Sofi ni. Bismillah. Mana? Kau rate 1/10. Sedap. Macam makan nasi kahwin. Cuma tak ada nasi kahwin je lah. Sebab nasi kahwin pun tunggu kita. Sebenarnya korang ni dapat macam pelik kan? Sebab tak ada apa? Sebab tak ada nasi. Habis sedap. Habis sedap lah. Sedap. Approve lah untuk jadi bini kau. Tak benda kau ni. Kau jadi bibi aku susah. Sedap Ami. Sedapnya. Sedapnya. Sedapnya kau ni. Sedapnya. Jangan A. Serius lah? Aku dah boleh kahwin esok juga Masuk minang aku ni. Cuba Miss, masuk minang aku. Betul tak sabar. Manja kali lah. Oh, dah nak habis lah korang. Asal ke? Tak nak aku seorang rasa. Ni nak satu ayam lagi kau saya. Okay. Alright. Tiba masa kau pula mencuba makanan kau sendiri sama ada sedap atau tak. Tadilah. Oh, gimana dulu? Tak nak. Diorang first dalam hidup aku. Aku? Kau tak ada nombor. Kau limited. Ada something aku salah. Aku tu lebih kunyit. Aku rasa suka je. Sedap tak kunyit? Makan. Tiga Zai. Tiga. Kita saja pandang. Oh ya, minta janganlah mana macam tu. Sebab ayam ni nampak seksi.
Kunyit tu sama. Sama apa? Bagi aku pula, everything okey je. Cuma spot tak ada nasi lah. Cuma yang menampakkan sedap. Benda ni ada rasa dia, benda ni ada rasa dia, benda ni ada rasa dia, benda ni ada rasa dia. Benda ni pun ada rasa dia. Dan kau, macam ni rasa manis. Ni manis, masam sikit. Yang ni pedas manis. Yang kau always manis dan sedap macam mana. Bye-bye. Nak. Alright gang, so kita orang dah habis makan dah. Wah, dap hangat-hangat. Ambil jelak lagi. Kita dah kena end dulu dah. So korang mana dah tengok konten Sophie. Thank you for watching. Jangan lupa like, subscribe, share and support Sophie. So kalau ada terkasar bahasa, Sophie minta maaf. So kalau korang ada idea next konten Sophie patut buat apa dengan si gambar ni, korang boleh letak dekat ruang komen. So bye bye guys. Assalamualaikum. Jap, sebelum tu kalau korang rasa konten ni agak slow atau membosankan, kita orang minta maaf sebab Sophie adalah konten yang baru-baru lagi. Dia tak biasa dengan kamera ataupun dia tak biasa dengan situasi dia punya konten sendiri. So okay, aku sendiri pun still kekok walaupun sampai sekarang. Kalau kita kita start slow-slow support Sophie sampailah dia berjaya, sampailah dia boleh control dia punya perasaan dan konten sendiri. And I wish all the best to you and good luck, you can do it. Assalamualaikum.